Mindset ni bukan hidup dalam bola sepak je. This mindset adalah apa-apa yang saya cuit, tak kisah dalam askar ke, dalam sukan ke, dalam kerajaan ke, dalam mana-mana syarikat ke, ini adalah mindset dia. Tak boleh berpuas hati. Cuba push seberapa jauh yang boleh untuk mencapai kejayaan. So this is identity JDT ni daripada dulu. Dapat top scorer, dapat menang berapa pun, tak leleh tengok tahun depan ada lagi perubahan-perubahan yang dibuat. So this is benda yang positif. Awak ada owner club macam saya. Awak bertuah, awak ada owner club macam saya. Saya ni bukan nak cakap besar daripada yang lain-lain. At least awak boleh duduk berdepan dengan saya, boleh tanya apa-apa soalan. Jumpa pun boleh katakan kerap jumpa. Di stadium boleh berjumpa, di kedai kopi boleh berjumpa. Tak payah official, tak payah awak nak merungut, tak payah awak nak keluarkan banner. Lepas tu baru dapat berjumpa dengan saya. Awak boleh berjumpa dengan saya anytime. Dalam semasa ke semasa, apabila masa menentukan, insya-Allah apabila saya ada masa, saya pun memang saya suka memberi insight dan engagement kepada penyokong-penyokong saya berkenaan dengan perkembangan pasukan. Kerana awak bersusah payah datang memberi sokongan. Jadi saya hargai pengorbanan itu. Itu pasal saya sentiasa memberi insight apa tengah jadi dalam pasukan, apa situasi kita, apa kita punya perancangan. Sama juga macam kalau saya berjumpa dengan belia. Awak boleh tanya mana-mana belia negeri Johor, apa yang saya cakap kepada mereka beberapa tahun yang lepas, dah jadi belum tahun ni? Semua benda berlaku betul. So saya tak erti cakap kosong. Saya kalau cakap, saya buat. Lepas tu jikalau saya bertanggungjawab terhadap satu-satu isu atau krisis, saya tak akan lari. Saya akan duduk di sini sampai saya boleh cari jalan penyelesaian. Okey?